Tahukah anda, Malaysia pernah jadi pengeluar getah terbesar dunia? Semuanya bermula dari satu perubahan kecil dalam dunia industri. Pada akhir abad ke-19, dunia mula berubah dengan sangat pantas. Mesin dan kenderaan mula digunakan secara meluas. Apabila kereta mula dihasilkan secara besar-besaran oleh Henry Ford, permintaan terhadap getah meningkat secara mendadak. Getah menjadi bahan penting untuk tayar dan dunia mula memerlukannya dalam jumlah yang sangat besar. British melihat peluang ini di tanah Melayu, lalu membuka ladang getah secara besar-besaran. Iklim panas dan hujan sepanjang tahun menjadikan tanah di sini sangat sesuai. Pokok getah tumbuh dengan cepat dan hasilnya berkualiti tinggi. Untuk memastikan ladang berjalan lancar, tenaga kerja dibawa masuk bagi mengurus dan mengembangkan industri ini. Dalam masa singkat, tanah Melayu muncul sebagai antara pengeluar getah terbesar dunia. Getah dari sini digunakan di seluruh dunia dan menjadi salah satu sebab utama kekayaan ekonomi ketika itu. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu dan share supaya lebih ramai tahu.